Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iqbal Syazwan, wartawan TV PSPS Vision. Pada hari ini berlangsungnya Majlis Watika Pelantikan Pemimpin murid bagi tahun 2025-2020. Tahniah kepada Eksekutif Putrajaya Presiden 1 menganjurkan Majlis Penyampai Watika kepada pimpinan pemimpin sekolah, dan usaha ini sangat baik kerana kita kena memaklumkan kepimpinan sekolah ini kepada pelajar-pelajar atau murid-murid supaya mereka tahu di sekolah ini ada barisan pemimpin yang akan memudahkan urusan. Peranan akak sebagai ketua pengawas sudah semestinya membantu guru dan mendisiplinkan murid. Akak jadi ketua pengawas untuk mendisiplinkan diri, juga mendisiplinkan kawan-kawan akak. Macam tu. Selesai sudah Majlis Watika Pelantikan Pemimpin murid.